Another Penang to KL punya vlog dengan BYD M6. Kalau siapa yang belum subscribe, subscribe dulu. On the way nak pergi ke KL, I have an event there. I am a full-time content creator, mostly on TikTok. Cuma sekarang tengah nak jinak-jinak dengan YouTube. Charge dah, the BYD M6 fully charge. Korang guna wall box. Yang bestnya, because macam mana pun you keluar pagi-pagi, keluar rumah is always gonna be fully charged. That's the thing that I love lah. This is a 7-seater punya MPV EV car, tapi still kita orang pasang roof box. And roof box ni memang besar gila. Tengok tu. Oh my god. Ni gaya macam nak pindah rumah. Macam-macam kita boleh letak kat dalam ni. Ada luggage yang saiz lebih kurang 20 inch kot. This one I think is 24 ataupun 26 inch macam tu. Dia besar sikit. Ada tikar, bilam air. Muat weh semua dekat dalam roof box ni. So yang ni dia ada kunci. Dia ada kunci dia untuk make it safe. Kalau dekat belakang boot pula, roller and mostly kosong. I akan letak I punya dinner dress yang I sewa because it's gonna be like a long dress. So it needs to have like space untuk dihamparkan macam tu. I'm gonna go get my dress right now. I got my dress. Masuk sekali, pertama kali ya nak sewa-sewa dress untuk event. Hopefully it won't get too crumpled up in the journey. Alright, got my dress, got my shoes, stroller. Let's move out. Okay, so sekarang ni dah 10% dah 50km. Speed dalam 100 macam tu, maintain sepanjang yang 50km tu. Tapi sebab kita orang pakai box dekat atas tu, pakai box dia akan lagi berat lah. Bila tak pakai box mungkin okey lagi lah. 65. So box tu kan macam berat, plus kita orang tambah luggage. Ada quite banyak juga lah luggage kat atas tu. Very full, the luggage tu very full. The roof box tinggi 30cm. Dia ada 500 liter. Oh, boleh up sampai 500 liter lah. Semua sebab dia lempeh. Luggage tak ada ambil luggage besar. Jadi sebab the reason kita orang ambil 30cm sebab kita orang tak nak bila nak hadap masuk ke kawasan parking yang dia punya ketinggian itu macam 2.1 atau nak lalu dekat Tashenggu. Kita orang ambil 30cm sebab then bila kita tambah sekali dengan ketinggian M6, dia macam cun-cun untuk Tashenggu tu. Ni lah function yang paling best sekali. So sekarang ni kita orang nak cari charger. Sebenarnya tak ada masalah pun sebab ada lagi 80%. Tapi saja sebab kita orang pun nak berhenti makan dekat R&R. Alang-alang tu bila kita berhenti je kita akan charge. I think kalau kita buat dengan cara macam tu dia lebih better lah. Tak adalah kita sampai-sampai dalam keadaan bateri dah berapa persen kan. So kita orang ingat macam berhenti je kita orang nak charge, berhenti je kita orang nak charge. Tapi kita orang nak berhenti dekat kawasan yang ada charger lah. So kat sini dia ada list of charger yang ada masa kita on the way nak ke destination kita. So nanti kita akan pilih je mana satu yang kita nak. It's nice lah sebab senang nak nampak. Toothless fly. Kita dah 185km dah sampai area dia Tapah macam tu. Sekarang dalam 57%. Actually sebenarnya banyak je lagi, tapi kita orang dah rasa lapar. It's time to find some food. Next, perhentian R&R yang kita orang cari yang ada ini charger. Sebab alam-alam tu kita nak makan sekali dengan nak charge. Cakap ulu pernah kita nak berhenti makan. Kejap, dekat Tapah pun ada charger EV. So dia ada share recharge dengan tempat pengecasan kenderaan elektrik. Apa benda tu? Pit stop lah. Tapah memang ramai orang pit stop. The reason I don't want to stop in Tapah, so many people. I malas nak cari parking. Tapi kalau ada charger EV kat sini, tak apalah, kita just berhenti je lah. I don't really have any preference where we want to go and charge, asalkan kita orang just nak berhenti dan kita orang nak makan je sekarang ni. So lapar. Itu je dia punya motif sekarang, is just nak berhenti makan dan alam tu kita akan charge. Ramai orang dalam group EV, kalau you charge cepat pun, it's like makanan bila kita order takes around like 20 minutes untuk dapat makanan. Some places lah. Lepas tu pula 20 minit baru nak dapat makanan. Masa time tu tengok kalau tempat charger tu fast kan, tengok dah habis charge dah. Baru je bawa makanan. Aku nak kena pergi berhenti charge. Nak kena cabut lah. Rasa macam kalau charge laju sangat pun macam satu isu juga. Okay, Smart Car tengah charge bridge. There's a empty slot here. Ini tengah charge. Let's charge. Okay, let's charge. Jom charge. Oh wait, charge EV, sorry. Yes, we get to charge. Kalau cari parking. Yes, dah tak payah kalau cari parking dah. We got a parking. Satu hal, dah tak payah nak berebut parking. We get to eat. We get to charge. Great. Dapat langsung. Just nice. Cun-cun. Ni apa Smart Car?
You look nice. You look very pretty. Pretty. For affordable EV cars, BYD M6 one of it, and satu lagi apa? Proton Emas. Yang tu racun lah. Emas. Oh my god. Proton Emas. Dahsyat. Kali ni awal ke tak? Consider kan ambil. Oh, okay. Sini ada charger. Oh, macam ni ya. Yay, ada charge. Kalau 2 pin maksudnya fast lah. Oh, fast charging. Oh, okay, not bad. Okay, so kalau charge kat sini dia siap bagi tahu. Okay, kita ada 56%. Power dia 29 kilowatt. And duration, okay, duration berapa nanti, charging fees berapa lah. Dapat makan lagi, dia pernah lagi tak? Jom, let's go eat. Lepas bagi anak makan, dua-dua orang anak makan, I pun makan, husband pun makan. Masa time ni, bateri pun dah 80%. Jadi dah boleh stop charging. Kebetulan pula masa time ni tak ada air ke R&R ni. Jadi kami pun decide nak gerak awal. Lagipun dekat sebelah saja tempat charging tu dengan tempat yang kami makan. So senang lah nak pantau kereta. Orang pun dah makan. Dah settlekan anak-anak. That took us about half an hour macam tu lah, lebih kurang. Yang ni pula laju. Lebih kurang dia punya kilowatt lebih kurang 26 kilowatt. Kuat laju jugalah. Kalau kita orang tunggu lagi 22 minit dah boleh full. Tapi kita orang memang kalau pergi berhenti bukan with the intention untuk bagi dia full. Kita orang berhenti untuk satu nak parking, satu nak makan. Alam-alam tu baru kita orang nak charge. Kita orang memang tak perlu nak cari parking, masuk ke kawasan charging EV ni. So now dah 87%, kita orang boleh teruskan perjalanan. RM34? 56% macam tu, 87%. Gunakan parking yang diberikan. Betul. Alright, so now time to start the journey. Diorang ni semua tengah cari parking. Tapi you can't go inside here because this is a EV charging parking. Actually sebenarnya kita orang boleh je duduk lama-lama situ. Tapi sebab tadi tiba-tiba tak ada air. Spoil. Nak makan spoil. Nak pergi toilet spoil sebab tak ada air. Tapah is like macam the go-to untuk ramai orang. So untuk mengelakkan jam ataupun untuk mengelakkan daripada mungkin kalau korang pergi ke stesen EV takut penuh sebab semua orang kan berhenti kat situ, carilah kawasan perhentian yang lain. Kat dalam perjalanan ni tadi planning untuk berhenti dekat Ulu Bernam. Tapi kita orang cakap, try je lah tengok dekat Tapah ada ke tak ada. Tengok tu ada. Tapi kalau ikutkan sebenarnya ada je lagi satu lagi station. And sebenarnya ada je banyak-banyak lagi. Sampai terus boleh. Sebenarnya nak terus boleh. Just tadi memang kelaparan. Keluar rumah tak makan. There is one comment tau dalam video saya sebelum-sebelum ni. Ada seseorang tu dia cakap keluar pergi travel bila balik kampung ke apa kan, selalunya mesti akan ada dua driver. Jadi keluar lepas subuh. Ini dia macam basically dia tengah bagi cadangan lah dekat I. Dia kata keluar lepas subuh, ada dua driver, jadi gili-gili driving, jadi tak perlulah nak berhenti. Ada macam kita orang tadi perjalanan tadi pun lebih kurang sejam. Saya yang bukan driving ni pun saya dah start untuk rasa lengur-lengur badan. Saya memang nak keluar, saya memang nak regangkan badan. Apatah lagi anak-anak dekat belakang tu, apatah lagi driver. So memang confirm akan berhenti untuk berehat sekejap. And of course masa time tu nak makan. And of course masa time tu kita nak solat. How you view things lah. Macam kalau you nak buat cara you macam tu, that is fine. Itu ikut cara you lah. You tak nak berhenti dah. You punya wife baik lah pun nak bawa kan. I punya wife malas. Sorry like Lori, but I offered to drive, but you said it's okay. Tak tidur. Aisyah. Okay, I offered to drive, tapi you said like nanti tak tenang. Kalau I yang driving, tak tenang dibuatnya. So woman drive like crazy maniac so that you don't have to drive. So macam setiap orang dia ada cara dia masing-masing. Tapi kalau ikutkan cara kami, memang kami akan macam mana pun kami akan berhenti untuk berehat, makan, solat, settle the kids ke apa ke. So during that time kita plan tempat yang kita nak stop tu, make sure ada charging EV. And I think kebanyakan R&R ada. Kami gunakan parking tu. Macam nak cari manakah tempat yang kami boleh makan sekali kan. Jadi kami pun masa time tu tak fikir nak charge sangat. Lebih ke arah macam okay, semua parking penuh. Tempat charging EV tu parking, bukan parking, tempat charging EV tu ada lorong, ada kosong. So kita orang pun macam alang-alang park kita charge. So alang-alang kita tengah charge, kita boleh makan, kita boleh solat, kita boleh tadi the whole perjalanan pun boleh je sampai KL terus. This is that kita just tak berhenti makan je. Risky sebab ada box ni, takut tak sampai. Ada box. Oh ya kita ada box. Takut tak ada sampai. Lagipun this is pengalaman kita yang pertama bawa box, roof box untuk travel daripada Penang ke KL. So kami pun macam risau adakah boleh sampai ke tidak. Sebab walaupun dia kata range sampai 500 lebih, Je lari baju lah.
But of course, bila tambah dengan berat, so dia lari sikit lah dia punya calculations tu. So kami pun nak be on the safe side. Plus ada anak-anak. It's like, kalau kami berdua tersadar tepi jalan, it's okay, kami dah boleh tolak. Tapi kalau dengan ada anak-anak kecil sekali, we don't want to take that risk. Kau menangis, gonna be another problem. So our mentality is like, bila nak berhenti makan, kita orang just alang-alang tu kita orang charge. Berhenti berehat, alang-alang tu kita orang charge. Tak perlu nak lama pun, just plug in, charge kejap 10 minit ke apa ke, dan bawa keluar. Charge 10 minit dan bawa keluar. Kita orang punya mentality memang macam tu. Okay, saat ni kat Pehrang aja nak pergi tengok sebab dia kata ada EV charger kat sini. Yang ni the second choice yang kami ada kalau nak berhenti untuk charge sambil makan. Tapi ada ke tempat untuk makan kat sini? Hang punya signboard kata ada EV kat sini. Mana? Tak sampai. Tak sampai. Not yet. Not yet. Mana? Gentari. Oh, Gentari. Oh, okay. Wait, can we go see? There's a lot. Oh, ada je tempat nak makan. Ada Harold's Bread lah. Well, tapi dia tak besar macam tapah lah. Tapi tak apa, it's okay. Oh, ada 4. Oh, yang ni lagi best. Wow. Ada 2. Ada 4-nya. Nice. Okay, this is another option. Kalau nak turun ke KL, berhenti dekat Pehrang, ada Harold's Bread. Okay tu, kita boleh makan Harold's Bread. Kalau tak ada nasi pun. Meramai manusia. Dan saya seorang introvert yang memang tak boleh kalau ramai-ramai manusia. Gerai-gerai yang jual buah-buahan. Ada corn dogs. Okay lah, another option untuk kita berhenti ialah dekat Pehrang. Sebab tadi dekat Tapa, dia ada 2 je tempat charging port. And then yang this ada 4. Tadi ada 2 kereta yang tengah guna and 2 lagi kosong. So macam, you don't have to wait. Okay, kita nak tengok satu lagi kawasan rehat, which is Ulu Bernam. Ulu Bernam nama dia. Okay. So Ulu Bernam, dia orang kata ada charge EV. Ambil robot yang pendek ni 2.1 tak lepas. Tu lah. Ni selalu kerisauan tau. Sebab kita orang kan pakai roof box 30 cm plus kereta ni pula kan. Tapi ni 2.1. Okay, cun. Tiada kerisauan ya kalau nak pakai roof box yang 30 cm. Okay, where are you charging? Right, so rupanya dia punya charger dia dekat Petronas. Cute tak? Where's the code? Ada 3 man. 3 port charger. Weh, ini pun elok juga ni. Jom charge laju. Oh, jom charge laju. Tak 3. 1, 2, 3. Okay lah. No queue. Kita tak minum Starbucks lah. So bye-bye. Tapi you can eat whatever yang dekat dalam Petronas lah. Okay lah. Okay, this is a good option. Oh, Bangi. Tak sampai. This is the second time kita datang ke this hotel, Bangi Resort, because we love it here. Bila tahu kata event ni akan ada kat sini, terus cakap okay, let's just make it a family vacation. Alhamdulillah, appreciation dinner malam it went well. I get to wear my dress. I tak sangka boleh muat. Daripada mana? Daripada Penang. I tak sangka dekat TikTok pun kita boleh buat duit. Alhamdulillah dapat award for best affiliate for Sunnah Loka. Best affiliate of Sunnah Loka, Farah Diana. Kalau korang nak tengok lebih lanjut tentang Sunnah Loka ni, I akan letak link dekat description kat bawah. Dan esok tu kami turun breakfast buffet. Honestly, kami memang suka sangat datang ke Bangi Resort Hotel ni. Tempat dia pun cantik. The kids love the swimming pool. Siap ada restoran Chef One. Ada the burger lab. Setiap kali kalau kami turun ke area Bangi, memang kami akan cari hotel ni. Kita sekarang dekat Bangi Resort Hotel. Cantik. Yang ni dekat bahagian yang nampak dekat kawasan parking lah. Tapi sebenarnya apa yang I nak tunjuk kat korang ialah itu. Gentari and Jom Charge punya EV charger dekat situ. Alright. Tapi the thing is kan, kita orang sekarang dekat Bangi Resort Hotel. Nak pergi ke sana agak jauh jugalah. Tapi diorang cakap akan ada shuttle. Yang boleh pergi bawa kita orang daripada sana pergi ke situ anytime. So sekejap lagi kita orang rasa macam nak pergi try nak charge dekat situ. Yang ni rasanya fast charging ni. So dekat kawasan golf. Banyak-banyak orang kereta ni sebab apa? Sebab main golf ke? Adakah kita akan nampak M6 kat sini? Sebenarnya kita orang tak one time saja kita orang dapat jumpa an M6 kat sini. So far kita tak dapat jumpa lagi M6. So I'm hoping dapat jumpa an M6. 120. Oh, 200 kilowatt. And then 100 kilowatt. Okay, 7 kilowatt dengan 22 kilowatt. Oh, dia ada juga jenis AC. Patutlah tadi dia tanya, you nak AC ke DC? Kan saya tahu saya nak AC. You know bila setiap kali bila orang cakap, bila orang EV cakap AC DC kan, saya macam
Yang you mean like the band AC/DC? Tak ada siapa lah kat sini. Kita je. Semalam ada je orang. Hari ni kita loreng je. Banyak gila kita kat sini. Macam ramai gila orang main golf kat sini I ingatkan golf ni macam bukan mahal I don't know. I've only played golf masa when I was younger. Bestnya naik buggy. Teringat nak naik buggy. Kan? Buggy pun consider electric car lah juga. Oh ni dia punya tempat charging dia. Oh macam ni Oh so maksudnya kat sini memang banyak gila lah. Wow, yang ni apa? 200 kilowatt. Gila lah. Tapi rasanya untuk M6 cuma boleh 150, 120 macam tu kot. Kita silap park Oh kat sini. Okay, so we have to move the car. So kita orang kena move the car to the correct bay. Sebab 20 minit kita kena charge kat sini. Tu dia. So kat sini dia tunjuk 50%. Dia kata around 40 minit Ini berapa? 118. Oh dia flickering man. Oh 118 kilowatt untuk nak charge takes around 40 minutes. Alright. So let's just wait in the car. Kalau any other car yang kata I nak kena tunggu sampai 40 minit dalam kereta, mungkin I pun akan rasa macam skeptical. Macam aku nak buat apa dalam kereta selama 40 minit. Masa macam ya Allah bosannya. Plus kan macam tak bagus kita duduk dalam kereta lama-lama kan. Sebab kalau petrol kan dengan macam-macam carbon monoxide-nya yang kita hidu bila kita lama-lama dalam kereta. Tapi bila duduk dalam kereta ni, bila duduk dalam M6, dia rasa very very sonok nak duduk dalam kereta lama-lama. Satu puncanya sebab yang ni, kita orang boleh layan One Piece dalam kereta. Satu cerita ni anggaran lebih kurang dalam 20 ke 30 minit macam tu kan. So yang ni nak fully charge pun ambil dalam masa 35 minit. So by the time habis satu episod One Piece, I layan dekat dalam kereta, I dah boleh ciao. So it's like, you know, I have something to do in the car, which is layan tengok movie. And then plus, kalau BYD, kalau you park, memang you boleh on video ataupun you boleh on apa-apa Netflix ke apa ke. Tetapi, kalau korang beli yang macam T-Box saya panggil, dia jadi macam Android box dekat dalam kereta. So even kalau bergerak pun dia still boleh mainkan juga video. Tapi of course driver macam mana kena fokus lah. Penumpang boleh lah nak tengok, tapi driver you fokus lah atas jalan. You dengar-dengar sikit tak apalah. Itu je dia nak make sure kata kita fokus, tak distracted. Tapi maksudnya adalah that possibility untuk mainkan apa-apa video ke movie ke apa ke sambil berjalan bila ada macam Android box dekat dalam kereta. Dia boleh link dengan kita punya entertainment system yang BYD ni. So yang ni kalau korang nak, I akan letakkan link dekat description. Korang boleh tengok dekat situ. Seriously dia ada macam-macam harga. Terpulang kat korang. Sebenarnya tak perlu pun ambil yang paling mahal. Ada yang paling murah pun sebenarnya it gets the job done. Alright, habis satu episod One Piece. Sekarang bateri dah 89%. Kalau ikutkan ada lagi 12 minit untuk fully charge. Oh sorry, dah 90%. So tadi masa datang charge dalam 49%, sekarang dah 90%. Kita orang memang tak ada nak tunggu sampai ni. Kita orang habis satu episod, kita orang macam dah jom kita gerak. So kita dah boleh stop charging now. So kalau siapa yang biasa jenis banyak travel, pergi outstation ke apa ke kan, dia ada yang that subscription plan, I guess, Gentari dengan Jom Charge, yang kalau you subscribe to that plan, you boleh dapat like 50% setiap kali bila you charge. Gentari je? I think Gentari. Save sangat banyak. Kalau tidak tadi kita orang kena bayar RM50, kita orang just bayar RM25 saja. Antara kerisauan bila masuk ke dalam parking basement ni ialah tengok tu, dia punya apa bahagian bumbung tu macam kena tak kita punya roof box. Dulu anxiety pasal EV charger sama ada dapat ke tak. Tapi sekarang anxiety bila pakai roof box pula, adakah akan kena bila dia punya height tu 2.1. Kita orang memang kalau ikutkan ambil memang cukup lah 2.0 ke apa kan. Apa 2.1 kalau ikutkan sebenarnya okey je. Tapi sebab dia nampak sangat God, macam as if macam nak kena tau. Kita orang dah test banyak kali. Kalau roof box yang 30cm dengan BYD M6 memang cuncut. Ada charger. Tapi dia apa? Oh ni Tesla. Wow, Tesla. Jadi pun ada kan charger kan? Nampak dia. Ada. Oh ada charger. Yeah, tapi we don't really need the charger because we already charged. One way Is it? Lah one way. One way. Jangan nampak sangat kita benda Penang awak. Oopsie. Sumimasen. Irashimasen. Kita jalan terus. Bak kata bapak
Solos. Jalan terus. Nak terima. Kita masuk terus. Terima kasih. Maafkan kami. Masuk terus. Padahal sebenarnya depan tu banyak lagi parking. Banyak lagi parking. Kok sangat kita ni berpindah. Orang datang sini macam, ayo ai. Biasa-biasa. Biasa-biasa. Kita orang macam, ayo bye. Oh, okay. Cun-cun. Cun-cun. Jauh lagi. Alah, jauh lagi. Konon tak risau, tapi sebenarnya risau juga tadi. I'm in literal heaven. Dia ada chopper. Ada One Piece punya collaboration ke? Serius lah. Tapi okay, satu bag ni pun dah RM99.90. Tak 100 je. Wow. Damage has been done. Itu pun kalau I ambil yang chopper punya bag tu, which is one bag is like RM100. Macam Chopper blanket ambil. tak, saya ambil blanket tu saya ambil. Tapi bag ni pun okay lagi lah. Bag chopper tu sampai RM99 saya jauh. Tapi so cute lah. Tapi like kegunaan apakah kita nak with the chopper bag yang kecil kan. Tapi this one kita boleh guna untuk macam-macam. Justify the actions of our impulse buy. That's it for today. Video ni nak makin lama makin panjang. Thank you so much for watching. Next video kita tunjuk perjalanan nak balik ke Penang pula. Stay tuned.